Sama ada kita ni orang politik ke, sama ada kita ni orang koprak ke, sama ada kita ni sore rumah ke, sama ada kita ni nama suami ke, sama ada apa saja kerja kita beringat dengan Allah. Kan tak ada kerajaan di muka dunia boleh lawan Allah. Tak ada ekonomi di muka dunia boleh melawan Allah. Tidak ada pangkat, tidak ada pengaruh di muka dunia boleh melawan kerana Allah. Melawan Allah. Jadi dengan sebab tu tak sudah juga dengan beringat dengan Allah. Hak inilah beza di antara golongan beragama dengan golongan yang tidak beragama. Hak golongan agama yang nak panggil ekstrim ke, nak panggil teror ke, nak panggil berganah, katalah. Hak golongan hak tidak beragama nak panggil sekular ke, nak panggil komunis ke, nak panggil demokrasi, katalah. Yang pentingnya hidup kita atas dunia ni mesti takwa pada Allah. Itu benda ya. Beringat apa ni, buat hak dia suruh. Sama ada dari segi akidahnya, kita akidah sebagaimana Allah Taala nak. Sama ada ekonominya, sama ada ibadatnya, kita buat sebagaimana Allah Taala nak. Sama ada ekonominya, kita buat harta benda sebagaimana Allah Taala nak.